Dekat Terengganu dah ada tempat makan nasi Arab. Banyak sangat pilihan menu yang sedap-sedap. Harga pula murah. Saya nak tanya, kenapa korang selalu kecam saya? Sekarang berat saya baru 40 kg. Dikit lagi kita nak capai 1 ton. Tapi sebelum tu korang tolong saya tekan like dan komen jangan apa-apa. Titik pun boleh. Sekarang kita berada di Wakatobi Besu. Betul-betul dapat sekolah teknik. Ada kedai makan Arab baru buka. Nama dia Restoran Nasi Arab Al-Badiah. Untuk parking korang jangan risau. Nampak sempit. Tapi kalau korang lurus, belakang sana ada banyak lagi tempat parking. Jom kita tengok menu apa yang best dekat Al-Badiah ni. Untuk rekaan dan design bentuk dia ni memang cantik. Memang ada whites Arab. Macam dekat restoran Arab KL punya. Macam-macam menu Arab ada kat sini weh. Kunafa ada, shawarma pun ada. Untuk 2 minggu daripada sekarang video ni dipost, orang tengah buat promosi tau. Setiap makanan akan dapat potongan 20%. Contohnya makan RM10 bayar RM8 je. Shawarma dia ni paling murah RM5. Tapi 2 minggu pertama ni RM4 je korang kena bayar. Bukan biasa-biasa tau. Penuh isi ke dalam. Sebab owner dia cakap nak suruh kenal dan suruh korang rasa dulu makanan dia orang. Bukan tu je guys, banyak lagi pilihan. Alang-alang dah ada kat sini, saya adalah sedikit menu yang dia orang buat. First kali ni kita ada nasi Arab talam mix. Dapat es lemon tea 1 jar. Dalam ni juga ada 3 jenis campuran nasi Arab. Ada mendi, zurbiang, maghrib. Saya pun first time nak rasa tau. Dan untuk setiap ayam ni pun berbeza-beza dia bagi. First kita nak rasa nasi mendi dengan chicken mendi. Yang ni ayam ni memang lembut sangat weh. Nak lagi best rasa masam-masam pedas. Boleh makan dengan sambal dia orang ni. Masuk je mulut korang akan ada rasa fresh. Ujung-ujung ada sedikit aroma mendi. Next pula kita nak rasa dia punya daging. Yang ni serius, Masya Allah, lembut sangat. Picit-picit sentuh macam tu pun dah terlerai. Lepas tu yang ni kita rasa dengan nasi maghrib dia. Dan dia orang juga ada bagi kuah. Bukan dia bagi sup kosong, tapi dia punya kuah ni ada rasa rempah sikit. Seterusnya korang juga akan dapat dia punya ayam zurbian. Combine pula dengan nasi zurbian yang warna kuning tadi. Kalau nak datang seorang, set ala kad pun ada juga. Seterusnya pula kita nak rasa dia punya roti mulawah. Ni pun bukan biasa-biasa sebab roti dia datang besar guys. Dia pula masak dalam tempayan. Memang best, serius, fresh lagi. Lagi sedap daripada roti canai. Dan yang ni pula dia punya faksha chicken. Dia datang dengan keadaan yang mendidih macam tu. Sesuai sangat nak makan dengan roti dia tadi. Serius sangat weh, memang sedap. Dua-dua korang akan dapat panas-panas lagi, roti dan faksha. Next pula seterusnya, dekat sini juga ada ikan grill. Ini masakan Arab digunakan resipi daripada Yaman. Ikan ni pula yang sampai panas-panas memang lembut. Ada rasa rempah-rempah macam tu. Yang paling best korang kena makan dengan roti mulawah yang besar tadi. Sedap. Boleh tahan guys. Seterusnya pula kita nak rasa dia punya pizza. Yang korang akan dapat boleh tarik-tarik macam ni lagi. Donat roti pizza ni agak tebal, tapi texture dia lembut-lembut je. Saya dah ambil pizza pepperoni dan pizza ayam. Mantap weh. Next seterusnya kita nak rasa dia orang punya kunafa. Dekat sini ada macam-macam jenis pizza tau. Saya makan ni kunafa chocolate cheese. Dan dekat dalam dia ada cheese yang boleh tarik-tarik macam ni. Masya Allah, sedap. Seterusnya saya nak rasa yang pizza wet velvet. Merah-merah macam ni. Lepas tu ada aroma red velvet yang wangi. Yang hijau ni pula saya tak ingat dah apa, pistachio ke apa. Dan kalau nak lepak-lepak cheese boleh ada dia punya adani teh pot. Rasa wangi-wangi teh campur dengan aroma daun pudina. Jadi untuk orang Terengganu yang nak makan nasi Arab, boleh singgah di restoran nasi Arab Al-Badiah.